santai-santai tentang hidup kita dan apa saja, kongsi cerita apa salahnya. Janji cool and chill, jom jom jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom jom jom. Singgah sebentar, yeah. And then after 2 weeks, kahwin dengan Makno, tiba Makno dapat offer boleh pergi ke UK. Apa tu? Dia silap. Marah silap. Patut Makno pergi UK dulu. Tapi bukan pergi situ dulu. Sebab kahwin pergi situ sebab kena buat South Australian Matriculation, SAM, untuk pergi ke Australia. Okey, pergi So kalau belajar, dalam dekat setahun belajar, dia course dia patut setahun. After 1 year, tiba malah kata, tukar saya buat SAM lah, buat A-level pula untuk pergi UK. So kita ada masa 6 bulan untuk buat A-levels. Biasa kalau pokok pergi UK macam Ajek, Denek, Jejo, semua lah ramai pokok kita pergi UK tu, dia mesti buat masa dekat 2 tahun. Kahwin 6 bulan, bisa kalah dia. So bila buat 6 bulan tu, pum, dapat 6 bulan tu. Masa kahwin ambil exam tu, pokok dia tak habis lagi kalau kat UK. Kahwin ambil exam dah. Sebab 6 bulan, pokok dia 2 tahun. So bila finish tu, dah habis dah. Awak pergi UK tak habis dalam 1 year. Tu big result. Dah tahu result kau berapa? Fizik F. Chemistry F. Matematik F. 3 F. Semua fail. Tapi aku sekarang tak habis. That's the end of my life. That's it. Mutar. Pergi sore relax kat PCB. Sore tu. Bagulan tak ada berlaku dah. Ada pergi US. Ada pergi UK. Ada. Kalau gemaan. Ini. And then, Mara pun decide, mungkin dia punya program ni tak betul kot. Sebab first time buat dekat Ipoh ni. So, siapa hot fail tu semua pergi ke UK. Bawa juga. Bawa juga. Hantar juga. Buat A-level sana pula. Buat A-level di sana. So, buat tu, okey, sana lepas. So, sama dah time tu dia pergi dulu. Dia pergi dulu. So, siapa bisa? So, nak ayatnya masa sampai UK tu, lepas dapat A-level tu, baru nak pergi universiti mana tu. Masa tu, majority masih tak ada lagi lesen kereta. Therefore susun nak gerok. Kahwin lah among few hak ada. Jadi ayah kahwin suruh buat lesen tu ada hikmah rupanya. So kahwin every weekend orang panggil Zik atas sana. So the whole of UK kahwin travel. F4C. Sebab lemon ni nak atas barang apa semua. Lemon tu sewa kereta tapi tak boleh nak drive. So kahwin macam enjoy free. Kesan logis ni throughout UK kahwin boleh travel. So imagine selepas SPM kahwin travel throughout Kelantan. Lepas habis level throughout UK kahwin travel. Inilah. Maksud dia cerita ni ke, dia ada hikmah. Bila kita tengok balik tu ke, berapa sesuatu tu terjadi, dia ada hikmah dia. Gini kita bila kita tenung balik baru kita tahu gini sebab tu dia jadi gini kan. Iktibar dia. Bukan kita kata nak cerita pasal kita pergi overseas ke apa ni. Kita nak cerita pasal ada hikmah dia. Perjalanan hidup dia ke. Ada lagu ni macam Zik kata dia pun ingat dia give up tu. Buat apa gini. Tapi ke ada dia Tuhan ni kan dia kita dah tentu ke. Because first time in my life I failed, you know. Semua F. I think you guys pun tak dapat F. And then boleh turn back balik. F tu. Kalau tak dapat F tu kemungkinan jadi lain tak? Mungkin kalau tak dapat F mungkin kalau cedung. Jadi kita dah sampai ke segmen last ni kan. Cuma kita nak sambil mungkin insya-Allah kita rasa tu lah kata sejen ni tak cukup kita nak catch ni kan. Jadi mungkin ada jadi part 1 part 2 juga ni kan. Kita nak perhabis sikit kan. Jadi bila kita dah catch sikit sebanyak pasal kita punya overseas punya ni, lepas tu kita nak tahu lagu mana yang lepas tu.
Oh, lepas Sapa di overseas lah lebih kurang lah. Lepas tu kita habis dah. Lepas tu balik Lagu Mano. First kali experience ye lah. Saya happen to stay in the US 10 tahun. Because belajar itself sebenarnya 5 tahun saja. My program dekat it's very interesting that daripada Azusa tu, I just got offered I applied for 2. Satu yang dekat lah, University of Southern California. Satu lagi kat Montana State. But University of Southern California lambat jawab. Yang cepat jawabnya ialah Montana State. So I went to Montana State. Kena pula ada sepupu lah apa semua kat sana. And then I went to Montana State. Probably the youngest there at that time. 18 years old, baru masuk 18. Tidak even summer yet. Masih lagi spring. Dah masuk universiti. So masuk pula dengan airport tahun 94. Hak lahir tahun 94. I mean senior kita 1 year. So kalau you tengok my batch arkitek apa semua tu is 1964, a year before. Geng-geng ura lah orang kata. Jadi saya masuk batch tu. So saya jimat setahun lah because of that. So saya masuk, lepas tu of course lah study apa semua. Tapi by the 4th year I had to do my internship. Ni cara ringkas lah ni tak. Cerita banyak in between that. By the time I got to do internship, orang lain ada nak buat, ada tak nak buat dan macam-macam lah. Tapi I'm determined that I'm not good at I don't like to study, I don't like to be lecturer and all that. I like to work. So saya applied I still remember 1,000 company. Atas surat benda yang sama, fotokopi, lepas tu All over the countries. So, all over the place. All over the place. Lepas tu saya tengok dalam surat khabar juga, kena tengok juga dalam surat khabar and all that. Tengok di New Hampshire ni, there's a lot of work for architects, intern. So salah satunya adalah di New London. New London is in New Hampshire. And it's beautiful town. So saya pun kata, I need to drive there. So saya pun drive alone at that time. New London kan New England? 7 days. New London. New London, not New England. No. New England is the territory, which is comprised of 4 states. Vermont, New Hampshire, Massachusetts, and few lah. That one is New England, they call it. But New London is a town. It's a small town. Macam cerita, I forgot dah cerita tu. It's small town. So beautiful in the spring and all that. Saya kata, kalau boleh practice kat sini, very nice ni. So I went to interview, but somehow they look at me, no experience, no apa. I didn't get the job. To get there is one thing. To stay where is another. So masa tu check. Arwah Mustafa Musa is in New Hampshire. Abel Bila sampai sana, saya telefon, dia kata, boleh ke Nupai duduk kan? Sementara lah dapat kerja kan? Firm lain belum jawab lagi. Bila sampai sana, rupanya arwah ni duduk rumah seorang Arab yang kaya. Saya tanya dia masa tu, dia ni balik ke Saudi, so rumah dia tu dia bagi pada duduk. Saya pun very luxury place lah, rezeki. So duduk situ, dia balik ke Arab sebentar masa sama tu. So saya buat practical, nak buat practical situ. My other friend went to Florida, kerja dengan the famous Florida firm Arquitectonica. Okay. Saya tak dapat lagi. Dia dah pergi Arquitectonica. But Arquitectonica didn't pay anything. You come here, you learn, you on your own. Tapi dia pergi Florida. Datuk Arifin nama dia. Saya pergi ke New Hampshire, nak get the job there. Bukan a job, it's a practical. In US, practical usually you pay. Except the famous one don't pay. So, saya duduk di New Hampshire, duduk rumah Pa. And then, tak dapat the intern. So, duduk situ rumah Pa apa semua, berapa lama duduk rumah Pa tu tak. So at the end of the day, lebih kurang sebulan duduk situ, I got an offer from RTKL. RTKL ni is at that time the number 4 largest firm in the US. RTKL. Dia buat example building di Malaysia ni, dia buat Sogo. So got that, and then offer was I still remember they pay about, tak silap, $11 per hour as an intern.
I was the workaholic person at that time. I made $13,000 within 6 months. Wah, Gana. And then I bought the sports car. I remember my love of sports car at that time. So bila balik universiti, orang tengok, oh man, you got the sports car. So imagine that I was so lucky to get the job lah. Yeah. And then because of my experience there, they wanted to hire me upon graduation lah. Tak apalah, kita pergi that's how I get back to Baltimore and work there again after graduation in 1989. I see. Oh, That's how. And then after that, of course, I moved from one firm to another in Baltimore itself, and then finally, all in all, 10 years, 10 years all in all, until I got married there, and then finally balik Malaysia after that. But bila nak dapat first daughter tu, I balik Malaysia. 99 lah. You balik. Kalau 10 years. Nak pergi dah 82, so 92. 92. 92. Okay. 10 years from 82 Yeah. lah. Macam Cik Yah pula berapa lama? Awal lama. Balik sini end of 89. So you mula buat gapo dah? Buat my first degree dekat Alabama, Birmingham. I graduated. Sebenarnya bila dapat US tu, that is my azam. I want to graduate at 21. Tapi Allah memudahkan, grade tu tak usah royak lah. Tapi Allah memudahkan, memang I graduate at 21. 21. So it's in around March. So nak balik That was fast. 18 tinggal 3 years only. Buat lagu lah Cik Yah jadi cepat dah. Baik cepat tu sebab I think because mungkin Alabama is boring state kot. Jadi itu dah ambil Sama school pun ambil. Sama school pun ambil. Sama school kalau tak balik memang ambil lah. Malah Cik Yah yang never experience failure. Unlike me. Grade jangan goyak. Grade at 21. So bila grade at 21 masa tu nak balik Malaysia dah. Masa tu tahun berapa? Tahun 21? must be 86. 86. Graduated lah. 86. March 86. And then? So, lepas tu nak balik Malaysia, beli tiket belakang-belakang dah, royak ke JPA belakang dah. Tiba-tiba my father, royak ke dia, flight nombor apa, dia buat tak tahu je. Dia tak ambil. Dia kata, apa tak sama master? Kita being obedient ni kan, like, aduh. Kena sambung ngaji lagi. Kena sambung master pula. So kita desperate sebab royak dah ke JPA nak berhenti dah scholarship. Jadi cepat-cepat kena cari universiti accept sama, buat masa sama. So to end up pergi work ke Wayne State. Actually my wish list is some other university lah. Wayne State University. Wayne State kat Detroit. Detroit. Dekat town Detroit lah. Yes. Dekat Detroit town. So pergi Wayne State University, masa tu tak ada Melayu. Mula-mula ada Melayu tapi dia grad after first semester jadi tinggal sore. Sebelum actually adalah after few semester my Situ kau jumpa Zainal Azli. Zainal Azli jumpa dia different university. Dekat Detroit juga. Dekat Detroit ada few university lah tapi Wayne State I'm alone. So memang cari kerja juga sebab because you are alone, I spend a lot of money dekat telefon. So sebab tak ada duit, cari kerja. My first job is of course student assistant dekat Wayne State-nya student center tu. Tapi happy jugalah dapat apa? Employee of the Year. Wah. Okay. Dia bayar berapa sejak tu? Dia bayar berapa setiap masa tu? Masa tu rasanya RM1.50. Minimum wages. Minimum wages. Minimum wages. Tapi situ dekat lost and found. So sukalah apa ni? Kadang-kadang orang mari, kadang-kadang dah lah being a lady, biasalah. Orang mari tak ada lost and found pun dia tanya. Kita pun cari lah. I'm lost. I'm lost. Lost. Tak ada tanya, actually I've lost my heart. Jangan hati tu.